Dalam video ini saya ingin kongsikan satu formula mudah bagaimana anda boleh kumpul RM500,000 dalam bentuk emas sebelum bersara. Ini bukan angka angan-angan tetapi boleh dicapai dengan disiplin dan strategi yang betul. Pertama, tentukan tempoh. Katakan anda berumur 30 tahun dan target bersara umur 60 tahun. Bermakna ada masa 30 tahun. RM500,000 bahagi 30 tahun bersamaan sekitar RM16,700 setahun. Bahagi pula 12 bulan, jadi anda perlu simpan kira-kira RM1,400 sebulan. Tetapi kelebihan emas, harganya naik sekitar 10% setahun. Jadi apabila anda konsisten menyimpan RM260 sebulan dalam bentuk emas, campur dengan kenaikan harga emas tahunan sekitar 10% setahun, simpanan anda akan mencecah lebih RM500,000 apabila cukup 30 tahun nanti. Selain itu, apabila anda tukarkan duit kepada emas, ia membantu menahan godaan belanja kerana emas susah untuk dibelanjakan seperti kad kredit. Anda telah berjaya paksa diri untuk menyimpan, bukannya berbelanja. Dan semasa usia persaraan nanti, emas boleh dijual secara berperingkat untuk pelbagai kegunaan menanggung kos rawatan, bantu anak cucu atau sekadar dinikmati hasil usaha bertahun. Anda sebenarnya tidak perlu tunggu kaya baru mahu bermula. Mulakan sekarang mengikut bajet, konsisten dan RM500,000 dalam simpanan bukan lagi impian, tetapi realiti persaraan yang tenang. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.